Sains tahun 5. Bentuk-bentuk jirim. Tibanya musim cuti sekolah, ayah Adam mengajak keluarganya untuk berkelah di pantai. Ayah, cuti sekolah ni kita nak pergi bercuti ke mana? Ayah rasa cuti sekolah ni kita semua pergi berkelah di pantai. Betul ke ayah? Yeay! Tiba hari yang dinantikan, mereka sekeluarga tiba di pantai. Baik semua, kita sudah sampai di pantai. Wah, cantiknya pantai ni ayah. Ramainya orang dekat sini, ayah. Adam dan Aminah melihat beberapa aktiviti yang dilakukan di sana seperti membina istana pasir, berenang dan bermain layang-layang. Ayah, kita boleh buat pelbagai aktiviti di sini. Wah, seronoknya. Jangan bang kita main sama-sama. Ya, kamu berdua boleh membuat pelbagai aktiviti. Di sini, kamu berdua juga boleh mempelajari bentuk-bentuk jirim yang terdapat di pantai ini. Bentuk-bentuk jirim? Apa itu ayah? Adik pun nak tahu juga, ayah. Okey, mari ayah terangkan tentang bentuk-bentuk jirim. Jirim adalah objek yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Jirim terdiri daripada 3 bentuk iaitu pepejal, cecair dan gas. Betul tu. Jirim wujud dalam 3 bentuk yang berbeza. Pertama dalam bentuk pepejal seperti batu, pasir, kayu. Kedua, bentuk cecair seperti contoh air, minyak dan susu. Dan yang ketiga dalam bentuk gas, contohnya udara, oksigen dan wap air. Okey, Adam faham. Maksudnya, jirim mempunyai 3 bentuk iaitu pepejal, cecair dan gas. Kalau begitu, ayah nak uji kamu berdua. Okey, ayah. Ayah. Okey, cuba Adam dan Aminah bagi tahu ayah, apakah bentuk-bentuk jisim pepejal yang terdapat di kawasan pantai ini? Apa ya bentuk-bentuk jisim pepejal yang terdapat di kawasan pantai ini? Adam tahu, menara pasir. Betul tu Adam, pasir adalah bentuk jisim pepejal. Selain itu, pokok dan kulit kerang juga merupakan bentuk jisim pepejal. Okey, apa pula bentuk-bentuk jisim cecair yang terdapat di kawasan pantai ini? Ini adik tahu. Air laut kan, ayah? Wah, hebat adik. Apakah bentuk-bentuk jisim gas yang terdapat di kawasan pantai ini? Angin. Betul ke ayah? Ya, tepat sekali Adam. Angin merupakan bentuk-bentuk jisim gas. Bermain layang-layang membuktikan wujudnya bentuk jisim gas. Wap air laut juga merupakan bentuk jisim gas. Adakah kamu berdua sudah faham? Faham, Ibu. Semua dah faham? Jom kita main kuis.